Selamat datang ke channel Ultimate Vitamin. Okey, dalam banyak-banyak video yang saya buat untuk masalah kesihatan kan, untuk suplemen punya perbincangan, saya nak share juga sebenarnya apa antara gadget yang saya pakai untuk saya hasilkan video-video, kualiti video yang baik lah. So dalam video ni saya nak share tentang salah satu gadget yang saya baru beli dan saya actually dah pakai lah beberapa bulan, iaitu ni Osmo RT2 Mini. Osmo RT2 Mini. So ni memang sangat convenient. Sebab apa saya suka sangat? Sebab kena tengoklah video ni sampai habis. Okey, siapa yang belum subscribe boleh komen saya dah subscribe kan, dan kliklah butang subscribe tu. Okey, ini saya beli sebagai secondary dan juga portable lighting untuk mudahkan kerja saya. Okey, jadi harga ni tak mahal pun sebenarnya. Harga ni dalam RM60 ke RM70 saja. Cuma kualiti dia sangat best lah. So walaupun dibuat daripada plastik, pada saya sangat confident dia siap bagi tali lagi nak bawa ke mana-mana kan. So apa yang kita boleh buat dengan Osmo RT2 Mini ni? Okey, kita ada 6 button. Saya share tentang features dia dulu lah. Dia ada 6 button. Kalau button pertama ni untuk on off. Okey. So kalau tengok dia ada beberapa dia ada warm, ada fluorescent. Ni untuk lampu kita nak pakai untuk ni lah, untuk kan nampak lain kan. So ini maksudnya senang lah untuk you pakai. Lepas tu dia ada juga yang jenis macam ni, color ni, RGB light ni. So boleh letak kat belakang, boleh letak kat tepi, nak muka tu nampak lagi purple, boleh, tak ada masalah. Ada juga untuk rhythm. Dia untuk rhythm. Ada setengah orang mungkin boring rasa bilik dia kan. So dia boleh gunakan benda ni lah. Saya tak pastilah siapa dah gunakan ni untuk video recording. Tapi biasanya ni guna mungkin kita pergi event ke, ada birthday party ke kan, kita nak orang kata menceriakan suasana kat situ. Okay, so dia boleh control dia punya tahap gelap, cerah, terang dia. Dia ada okay, nampak tak? Dia boleh lower down dia punya level brightness dia. Boleh upkan balik. Okay, pada saya ni convenient lah. Yang bestnya ialah lepas tu you boleh letak kat mana-mana lah. Letak kat belakang boleh, jadikan satu macam background color, background lighting. Ataupun boleh letak dekat tepi. You boleh letakkan stand kan, boleh letak kat tepi, keluarkan daripada ni, dan you akan nampak ada perubahan lah. Sama ada you nak warna putih ke kan, ataupun you nak warna merah ke. So saya memang recommend benda ni kalau you nak yang portable dan yang budget. You boleh beli 2 untuk letak kanan kiri, ataupun beli 3 letak belakang satu, nampak lain kan. So jadi ini review saya atas satu gadget yang saya pakai untuk recording video-video saya di Ultimate Vitamin. Bye.